pagi dan salam sejahtera semua. Saya adalah Vita Marsyamia, wartawan daripada Sekolah SMK Cebu Jaya. Jadi memandangkan hari ini adalah Hari Guru, jadi saya ada temu bual eksklusif dengan salah seorang daripada guru sekolah kami. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri lah, sebab cikgu kan cikgu baru. Mungkin ada alumni sekolah yang tak kenal cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang semua yang menonton video ini. Okey, saya Cikgu Abdul Rahman bin Dobi. Okey, saya baru saja mengajar di sini. Berpindah ke sinilah dari sekolah SMK Pakan ke sini pada bulan Januari 2025. Okey, jadi saya akan terus kepada soalan saya, cikgu. Okey, baik. Jadi apakah yang telah mendorong cikgu untuk menjadi seorang guru? Mendorong saya menjadi seorang guru. Okey, pada asalnya cita-cita saya menjadi seorang juruterbang. Okey. Itu pilihan pertama saya lah. Okey, tapi tak kesampaian. Okey. Pilihan kedua pula nak jadi ahli korporat. Memandangkan saya ambil bidang perniagaan, iaitu bidang pemasaran. Jadi pun tak kesampaian juga cita-cita nak jadi ke arah tu. Jadi yang ketiga, ini pilihannya yang ketiga saya. Pada asalnya saya nak sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi lah, iaitu PhD, tapi belum ada ke arah tu lah, belum ada rezeki. And then nak jadi pensyarah sebenarnya. Okey. Tapi kebetulan bidang ni pun juga macam sama bidang lah, mengajar. So saya pilih bidang ni sebab macam saya cakap, mula-mula saya jadi guru sandaran. Okey. Bermula 2008. Okey, lepas tu beberapa tahun, lepas tu saya pun isi kekosongan. Lepas tu dapatlah training jadi ke bidang pendidikan ni. Okey, selama training selama 1 tahun setengah. Lepas tu barulah jadi seorang guru ni, guru tetap. Okey. Sebelum tu saya ambil bidang degree pemasaran. Okey. So kena ambil satu lagi pengkhususan, diploma pendidikan perguruan. Itulah bermulanya kerjaya saya sebagai seorang guru. Bermula tahun 2008 sampailah sekarang ni lah. Takdir Tuhan lah, cikgu. Dah rezeki Tuhan bagi. Soalan kedua saya, seperti yang saya katakan tadi, manakah cikgu baru, jadi apakah perasaan cikgu berpindah ke sekolah ini? Perbezaan tu sangat banyak jugalah, sangat banyak. Yang paling ketara adalah jumlah murid yang agak ramai. Saya pun masih juga dalam penyesuaian diri di SMK Cebu Jaya, dan saya harap saya akan dapat menyesuaikan diri inilah selepas ni dan seterusnya. Saya akan dapat berkhidmat dengan lebih cemerlang lah di sekolah session yang baru saya ni. Pesanan yang cikgu ingin ucapkan kepada maybe rakan guru cikgu ataupun calon-calon guru di luar sana? Okey. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh negara, iaitu Malaysia, pada tahun ini. Semoga yang sudah bekerja, yang dah bergelar guru, teruskan perjuangan mendidik anak-anak bangsa, teruskan berjuang sampailah berjaya. Bekerja dah dengan seikhlas hati. Okey, bagi yang akan bergelar guru, teruskan perjuangan anda belajar sampai anda habis belajar dan berjaya posting satu hari nanti, insya-Allah. Okey, thank you. Terima kasih juga. Happy Teachers Day.